Nur Mutiara Mania Syiah daripada dulu sampai sekarang lah. Tak ada keraguan lagi. Semua fatwa negeri dah kata sesat, kan? Itu pun banyak orang masih terlibat dengan Syiah lagi, ya. Syiah ni daya tarikan dia kebanyakan, ya. Golongan profesional banyak. Orang banyak tarik sebab kahwin mutah, kahwin kontrak. Itu menyebabkan ramai orang terpengaruh dengan Syiah. Syiah ni dia keluar pada rumah tak nampak bumbung, dia boleh jamak lah sembahyang. Keluar pada rumah tak nampak bumbung, boleh jamak. Kita sehari 5 waktu, dia sehari 3 waktu ya. Subuh, Zuhur, Asar, jamak, Maghrib, Isyak, jamak. Sebab tu orang suka Syiah. Masih lagi aktif, kan? Hizbut Tahrir, ajaran Suhaimi ataupun Sihak. Gerakan akhir zaman, Gaza. Orang ingat betul Gaza nak berjihad. Banyak ajaran sesat, kan? Ajaran sesat ni tuan-tuan dan puan-puan cukup mudah bagi saya untuk kita menangani isu kalau kita betul-betul berpegang. Kalau dalam Malaysia ni, majoriti daripada negeri-negeri yang ada, daripada 14 negeri ni, kita berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. Itu yang utama. Daripada 14 negeri, ya. Daripada 14 negeri ini 11. Kalau kita rujuk termasuk Kedah ni, bila kita cakap pasal ahli sunnah wal jamaah, kita dari segi mazhab, fiqh kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Kita meraihkan 3 mazhab lain lah. Hanafi, Hanbali, Maliki. Kita raihkan. Adalah perbezaan sikit benda-benda ranting ni. Benda-benda furuk tu benda biasa, kan. Ustaz pun belajar, kita punya adun belajar kat Mesir dulu, kan. Benda-benda furuk, benda-benda ranting tu dia bawa untuk dibicarakan secara umum, orang keliru, kan. Itu dari segi fiqh. Dari segi akidah, kita berpegang pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Daripada 14, 11 negeri memang ada dalam elemen agama negeri dan dengan spesifik. Tasawuf, kita pegang pada Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Itu. Kebanyakan kumpulan-kumpulan militan, pengganas yang saya tangkap ni, saya dulu banyak masa saya habis dekat operasi atas elemen-elemen pengganas daripada 1953 sampai 2020 saya tukar ke Johor. Berbagai jenis kumpulan yang kita tangkap, kan? Cakaplah kumpulan apa? KMM ke, Jemaah Islamiyah ke, Darul Islam ke, Abu Sayyaf Group ke, Al-Qaeda ke. Semua dia orang ni ada satu ciri-ciri yang paling unik pada dia orang. Dia orang ni mengkafirkan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hanya majoriti kita ikut lah. Majoriti bukan kita ikut, majoriti umat Islam satu dunia ikut. Kalau saya salah, betul kan Ustaz? Kan? Lebih kurang 95% lebih, kan? Selanjutnya Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi ada golongan-golongan ini golongan ekstremis yang sering mengkafirkan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya bercakap dari segi pengalaman saya. Kita tangkap orang ni, penganah-penganah ni, buku-buku yang kita rampas, kita suara siasat dia orang. Itulah dia aliran dia orang, kan? Mudah mengkafirkan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kita dekat Malaysia ni, khususnya di Kedah, elemen agama dia jelas. Dan fiqh mazhab Syafi'i, akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Berpegang teguh, jangan duduk ambil yang lain, kan? Bila kita nak ambil yang lain, kita pun nak tafsir Quran, kita pegang Quran, sunnah, Quran dan hadis, Quran dan sunnah, kita tak pegang ijma' dan qiyas. Betul Ustaz? Kita ni bukan ulama', kita ni bukan mengaji Azhar, kan? Kita ni bukan mufti. So, kita perlu ijma' dan qiyas untuk tafsirkan Al-Quran ni. Kumpulan-kumpulan militan yang kami tangkap ni semua ni, kebanyakan, dia orang tak tolak tu. Ijma' qiyas dia orang tolak. Dia bertafsir sendiri lah Quran tu. Itu nak pergi berjihad tu. Dia sikit nak berjihad, nak jadi Imam Mahdi, kan? Sembahyang subuh tepi katil. Dia tak pergi masjid, sembahyang tepi katil lah, kan? Tapi nak jadi Imam Mahdi, kan? Dia sembahyang pun waktu kecemasan. Syuruk 7.10, kan? Dia bangkit 7.5 minit. Dia jadi tentera Imam Mahdi. Asas tak ada, tapi nak berjihad. So itu ajaran sesat. So kita jangan mudah terpengaruh dengan ajaran sesat ni. Saya tangkap dekat 700 orang daripada tahun 1998 sampailah 2020 banyak. Ada lagi sekarang ni, banyak lagi ajaran sesat. Berbalik pada tadi saya ada sebut Imam Mahdi lah, kan? Kita ni orang, khususnya orang
orang Malaysia dah, orang Islam Malaysia, Melayu, orang kita Melayu Islam ni, mudah sangat. Imam Mahdi ni dah ada ciri-ciri dah. Tu Ustaz lah. Ada dia ni umur 40 tahun, kulit dia putih, hidung mancung, dahi luas. Nama dia pun Muhammad bin Abdullah, dia akan muncul di Mekah. Kalau saya salah betul kan Ustaz? Bukannya Imam Mahdi kulit yang saya ni hitam. Kan? Bukan Imam Mahdi daripada apa ni, Sungai Penchala ke apa, tak ada. Bukan Imam Mahdi kat Syria tu Abu Bakar Baghdadi kan. Mudah sangat kita terpengaruh untuk pergi berjihad jadi tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi ni bukan sebarangan orang boleh jadi kan. Dia kena betul-betul pegangan dia kuat, barulah dia boleh jadi tentera. Social media lah. Benda ni bukan kadang-kadang, memang selalu menimbulkan ketegangan. Ketegangan ataupun menimbulkan kesukaran di pihak polis ke, di pihak masyarakat ke. Dan orang mudah percaya. Dia orang tak akan menyemak fakta yang disebarkan melalui social media ni, kita akan percaya keseluruhannya. Saya tak kata semua tak betul. Ada yang betul. Kan? Tapi dalam kebanyakan benda tak betul itulah yang menjadi pegangan orang percaya terus. Bila kita terangkan balik dengan faktanya, diorang tak nak terima lagi. Kan? Ini akhir zaman. Penuh dengan fitnah. Jadi kita perlu berhati-hati gunakan pengaruh social media ni dan juga kuasa rasuah untuk menyebarkan fitnah-fitnah banyak. Dan orang jujur akan didustakan, orang jujur akan dikhianati. Dia tak kekal lama dan jawatannya, pangkat. Orang yang jujur ni orang menganggap benci. Orang tak suka orang jujur. Kan? Orang nak orang yang tak jujur. Bila orang jujur ni orang kata dia berlakon. Kan? Amanah dan kuasa, kedudukan pangkat diberi kepada pengkhianat. Kan? Banyak. Bila kita sebut amanah ni, saya selalu kalau ceramah saya bab apa ni, integriti ni, saya selalu ambil ayat ayat 17 surah Al-Ahzab. Bila Allah tawarkan amanat ni kepada langit, bumi dan gunung lah, ambillah amanat ataupun amanah. Dia orang tak sanggup terima. Kan? Tapi kita manusia ni, kita ni bodoh. Kita bodoh, kita sombong, kita zalim. Kita ambil amanah tu. Bila kita pegang amanah, khususnya yang ada ni lah, yang pangkat-pangkat besar ni, dalam polis ke, tu imam masjid ke, adun ke kan, member parlimen ke, Perdana Menteri ke, menteri apa kan, mati esok jawab lah. Amanah itulah yang sekarang ni orang bodoh, orang yang tak ada ilmu akan dibagi jawatan untuk menguruskan hal-hal mustahak. Ni kita ni setiap tahun ni kita merayakan perayaan Maulid kan. Walaupun ada orang setengah orang kata bid'ah Maulid kan. Adalah golongan-golongan tertentu kan. Kita berharap lah. Termasuk semua orang lah. Kami berharap juga kan. Orang masjid menggarap juga. Tapi sejauh mana kita memegang, bila kita merayakan perayaan Maulid ni, sejauh mana kita menghayati, mengamalkan 4 sifat penting Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sidik ni, jujur. Jujur apabila kita cakap, kita buat apa yang kita cakap. Bukan kita cakap A, kita buat B. Kita. Itu yang kedua. Yang ketiga tabligh lah, kita menyampaikan. Walaupun tak banyak, saya pun bukan ustaz, saya pun tak mengaji di Al-Azhar ustaz, kan? Saya pun tak pergi kat sekolah agama kan, baca kitab tak. Tapi saya banyak membaca dan saya banyak berinteraksi dengan mufti-mufti lah. Kebanyakan masa habis dulu dah tu kat buat
consultant, banyak dengan mufti. Jadi saya berinteraksi dengan orang. Banyak membaca dan saya confirm balik dengan mufti. Jadi ada benda yang saya sampaikan lah secara ikhlas. Yang keempat, fatonah, ini bijaksana lah kan. Dan keempat ni, 4 sifat Rasulullah SAW. Kalau kita boleh ikut, bagi saya lah. Ikut 1, ikut 2 pun alhamdulillah. Khususnya memegang jawatan-jawatan penting ni. Kan? Boleh pegang yang atas 2 tu pun saya rasa alhamdulillah lah. Siddiq dengan amanah. Kan? Boleh pegang 2 tu, saya kata insyaAllah selamat. Mana kedudukan kita, kita akan melaksanakan tugas kita dengan khususnya yang memegang jawatan-jawatan penting. Ya. Ingat, ya, kita ni bukan lama. Kita pun tak tahu bila kita nak jalan. Kan? Kita jangan ingat kita muda. Kan? Saya selalu bercakap, kan? Kadang-kadang ini pangkat ni apa semua ni kan, yang ada kat sini pingat kan. Tahun depan saya pencen, Ustaz. Bulan 7 saya pencen lah. Takkan saya nak pakai rencana akademik, saya pakai uniform kot. Ataupun pakaian istiadat je kan. Pakaian mass night tu, yang pakai putih tu kan. Dia ada lah, dia panggil biji pingat tu kan. Dia boleh pakai 3 je kat ni Ustaz. 1, 2, 3. Kalau ada dapat 10 pun pakai 3 je. Selempang pakai 1 je. Takkan nak pakai aku belakang lah kot. Selempang. Pakai 3 selempang. 1, 2, ikat kat kepala tu. Kan? Tak ada. Pencen kita akan habis semua. Tinggal semua kan. Jadi jangan angkuh sangat dengan kuasa. Jangan mengkhianati amanah yang kita dapat insya-Allah. Saya secara ini saya amat berharap polis, kita ada logo kita polis dan masyarakat berpisah tiada. Saya amat berharap benda tu kita pegang, kita hayati, kita implementasikan. Pegang UMNO. Sebab kita ni berkhidmat untuk masyarakat. Kita bukan berkhidmat untuk parti-parti, tak ada. Kan? Kita berkhidmat untuk kerajaan, bila kerajaan, kita semua ni. Kan? Dia tangan kira PAS ke, kalau ikut nak kira, saya tak mau main lah. Oh ni ada adun PAS ni, tak boleh main ni kan. Kan? Nasib baik member parlimen tak main lagi, yang seorang lagi kan. Siapa nama? YB mana? Kan? Saya datang. Walaupun saya timbalan ke Pernega, masjid nyebut saya datang. So itu yang saya nak, semua pada masyarakat ni, tak kira parti apa pun, bagi kerjasama sepenuh dengan polis. Kita ni insya-Allah, kita tak ada apa-apa kepentingan. Kita cukup masa kita bencin lah. 60 Ustaz. Bencin lah. Bukan kita nak. Kita bukan orang politik. Pun ada, Datuk Nik pun ada, OCS pun ada, OCPD pun ada. Dia apa tak buat kerja, beritahu saya. Dia apa tak nak kerja, beritahu saya. Tapi setakat ni alhamdulillah, saya dengar feedback cantik semua Kedah ni kan. Itu yang kita nak. Sebab kami polis ni, satu Malaysia kita ada 137,000 orang ya. Kita tak boleh berada di semua tempat pada satu waktu yang sama. Nampak tu yang kata kes dadah tadi kan. Bagi maklumat, kita akan bagi tangkap. Kan? Walaupun sekarang ni undang-undang ni banyak pindah sebagainya, tapi bagi kerjasama, insya-Allah, saya yakin kita akan dapat kurang. Tadi saya tengok Merabuk ni memang, kalau banding dengan Kuala Muda, Merabuk banyak kurang. Dia punya kes jenayah pun kurang. Kan? Kita nak Kuala Muda pun kurang juga. Jangan terbalai Merabuk. InsyaAllah. Tapi kerjasama tu kena ada. Sebarang aktiviti mencurigakan, bagi tahu polis. Kita tahulah nak melindungi maklumat tu. Jangan takut. Jangan takut nanti bagi tahu polis, aku kena pula kan gangster jari. InsyaAllah kita tahu macam mana abah. Masa ni bagi dia setengah jam saja kan. Saya pun tak boleh lama, saya terpaksa balik awal kan. InsyaAllah, akhir kata saya amat berusaha hati untuk menyediakan inisiatif ini ya. Diteruskan pada masa akan datang insyaAllah.
Kalau ada kesempatan, mungkin buat program lain, mungkin forum mengapa, kalau ada nak jemput saya, hantar surat resmi, kalau saya ada masa saya akan datang insyaAllah. Saya nak ucapkan setinggi penghargaan, tahniah dan syabas kepada seluruh jawatan kuasa yang terlibat, khususnya pihak penaja yang memberi sumbangan bagi menjayakan program ini. Dengan lafaz kalimah suci, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan program Masjid Bushra Zayan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan Tan Sri yang sangat menyentuh hati. Dengan ini majlis mempersilakan lagi sekali Ustaz Firdaus untuk turut bersama Tan Sri untuk gimik perasmian. Dipersilakan. Dalam kiraan 3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Alhamdulillah, selesai sudah gimik perasmian pada malam ini. Mohon maaf lagi sekali diminta Tan Sri dan Ustaz Firdaus untuk kekal berdiri di atas pentas untuk penyampaian cenderahati kepada VVIP yang hadir. Yang pertama, dipersilakan Yang Berhormat Ustaz Haji Hanif bin Ghazali, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dawai.